Selepas menonton filem Banduan ni, bagi saya peluang kedua supaya saya dapat berubahlah diri saya sendiri. Cerita yang dapat teladan, peluang kedua tu penting untuk membuat perubahan dalam diri bila berhadapan dengan keluarga, tanggungjawab dan masyarakat kat luar. Peluang untuk saya untuk nak berubah jadi seorang yang baik. Apa yang saya lakukan sebelum ni saya tak nak lakukan. Semua orang buat salah, sama ada kena tangkap ke tak pernah kena tangkap. Dan saya pun memang ada pengalaman, saya ramai kawan-kawan yang bekas-bekas banduan, and I can admit orang punya jiwa lebih besar daripada orang yang tak masuk penjara. Hate the sin, not the sinner. Sejahat-jahat manusia pun dia mesti akan jumpa jalan, cuma kesedarannya tu pada waktu bila. Saya rasa ini adalah benda yang dituntut juga bagi kita untuk memberi peluang pada orang-orang yang pernah membuat silap. Dan dengan hanya peluang kedua, kita dapat memecahkan satu tradisi yang mungkin tak sihat untuk kita selama ini. Siapa tahu hati dia lebih mulia daripada ustaz.